Setiap permohonan pembangunan perumahan baru perlu melalui penilaian teknikal menyeluruh melibatkan pelbagai agensi termasuk Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bagi memastikan risiko banjir diambil kira sebelum kelulusan diberikan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata proses tersebut dilaksanakan melalui One Stop Center di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan. Menurut Datuk Seri Fadilah, penilaian dibuat berdasarkan Pelan Induk Tempatan Banjir dan laporan sejarah banjir tahunan sebagai panduan utama menilai keupayaan sistem saliran serta infrastruktur mitigasi sebelum sesuatu projek diluluskan. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, reka bentuk sistem saliran bagi projek perumahan baru perlu mematuhi garis panduan manual saliran mesra alam yang menggalakkan pendekatan kawalan air hujan bersepadu termasuk kolam takungan dan elemen mesra alam bagi mengurangkan risiko banjir kilat. Namun demikian bagi perumahan lama yang dibangunkan sebelum penguatkuasaan MSMA, sebahagian besar kawasan tidak mempunyai sistem kawalan banjir yang mencukupi. Situasi ini menjadikan setengah kawasan perumahan lama lebih mudah terdedah pada risiko banjir, terutama apabila berlakunya hujan lebat luar biasa. Oleh itu, tindakan pelbagai pihak perlu bagi menilai kemampanan sistem saliran sedia ada serta melaksanakan penambahbaikan yang bersesuaian sekiranya diperlukan. Mesyuarat Majlis Sumber Air Negara ke-41 pada 17 April 2023 telah bersetuju untuk memperluas pelaksanaan Pelan Induk Saliran Mesra Alam kepada semua pihak berkuasa tempatan dan negeri sebagai rujukan pembangunan tanah baru.